majlis tawajuh, menghadapkan hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kan, untuk melatih kita, diri kita, rohani kita, jiwa kita supaya mendapat kesucian bersih, mendapat cahaya nurani, yang mana qalbi kita adalah tempat tilik Allah Ta'ala, kan, tempat Baitul Mukminin. Selain daripada mata kita kiblat dalam solat tu, mata kita tempat sujud, dada kita ke Baitullah, qalbi kita menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau kita dalam solat pun kita berjaya dapat menghadap kiblat, berjaya menghadap tempat sujud, tetapi qalbi pula madadang, tak dapat nak betul-betul menghadap pada usaha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini tujuan kita bertawajuh, kan, bukan sekadar majlis zikir, kan. Majlis zikir yang ada kita nampak majlis jemaah lain pun tetap zikir, tetapi sejauh mana dia memberi kesan pada batin kita, itu yang nak kita fokuskan, itu yang nak kita tumpukan. Bukan soal nama, bukan soal siapa, apa nama, bukan soal berapa ramai, tak, bukan itu ceritanya. Kalau kita masih lagi berkisar berapa ramai murid, guru dia dari mana, daripada ahli baik mana, itu masih lagi kita terpedaya lah. Kita ni kalau boleh tuan-tuan duduk jemaah tu, kita kaji diri kita, mana kita ni nak dah duduk dalam jemaah, kita pompam benda lain tentang khairullah yang selain daripada Allah. Khairullah tu selain daripada Allah, benda yang sia-sia, kan. Pesanan Imam Ghazali kata, apabila kamu bila berjumpa je suka memperkatakan tentang benda yang tak ada kaitan dengan diri kita pun, aku benda tu, kalau aku dapat lah duit sejuta lah, aku nak buat sana sini, dia tak ada kait. Dia memang kedai kopi tu membagi masa je, tidak membawa kepada hak Ta'ala, tidak membawa kepada zikirullah, kan. Kita tuan-tuan perhati, kalau kita dah lazim dalam ni, Allah Ta'ala kita dah asing dengan kita daripada khairullah tu tadi, tuan-tuan duduk kat orang merapu, tak mahu masuk, pada buat banggu lah, ya. Tak mahu kita nak join macam dulu, mahu join merapu, kan. Paling minimal pun tuan-tuan angguk. Lepas tu tuan-tuan ada kekuatan pula, payahlah kita buka, semua blok mampu berpesan, itu kira TikTok tu, mana tuan-tuan punya hati tu dah ada upgrade. Bukan kita nak megah, nak bangga. Orang je dah tunduk ikhlas, dah masuk dalam pintu mukhlisin, dia tak ada cerita nak bangga-bangga ni, nak tunjuk action, tunjuk belakang. Orang dalam Ribidah ilmu tasawuf sebut, siapa yang ada orang pintu perangai, dia macam budak-budak, kan. Dia bukan orang yang matang. Dia tengok budak main kata ada segar baru, oi mari ni aku ada segar baru, menunjuk kat orang, kan. Itu main budak tu. Kita tak ada natural lah, kita tahu keadaan hak kita, kan. Itu yang tahu pesanan Imam Ghazali. Dia telah mengasingkan hatinya daripada benda-benda yang tak berkenaan dengan diri dia tu, tak membawa manfaat pada diri dia dan jiwa dia, kan. Nombor dua, hati dia pula jenis apa tau, bila berjumpa dengan orang, dia bercerita kadang-kadang, aku besok aku nak pindah rumah baru lah, ataupun dia cerita aku besok dapat gaji baru, gaji orang tu cerita baru belajar 5,000. Kita pula jadi tak senang hati pula. Kamu lah, kamu tak percaya lah. Dia pula condemn. Ada rezeki yang dapat dia, kita yang hati kita undang-undang macam tak kejiwa pula orang dapat rezeki lebih. Itu tanda Allah tak pandang kita. Janganlah
Kita elok hati kita ni. Tak apalah kalau dia dapat apa lebih. Dia baru beli motor baru ke. Orang awam tu kami kaya. Kita puji lah kan. Untung orang je. Beli mana kan. Jangan kita dengki. Dia orang jatuh motor lah. Kita doa dia melipuk. Itu tanda hati kita kotor. Hati-hati. Kalau kita kurang-kurang minum dia, apa tahu? Dia boleh kata baru, motor baru. Kita relax. Itu okey lagi. Tapi kalau kita tengok dia motor baru, tengok dia jatuh. Lagak sangat. Padahal dia tak lagak pun. Paling minimal kemudian. Pada kalau kau mau boleh puji dia. Untung lama ya Allah. Kita menaikkan dia pula. Itu kawan baik. Ini kalau dia tengok orang tu baru. Itu dalam hati bunyi-bunyi. Kerat. Kan? Macam kan kita untuk tu. Sebab batin dan suci tu dia luar daripada pesanan ada ulama. Kalau ulama pesan benda tak elok, kita tak terlibat pun. Itu yang terbaik lah. Dan yang ketiga, pesanan Imam Ghazali lagi, apabila kita mendapat ujian berat ataupun contoh apabila kita tak seronok untuk kita mula batin apa salah ni, aku baru nak berjalan ni, dah kena ujian. Kalau kata aku ni ujian tak ada masuk jalan fikir lain aku kena dulu ni. Dongok sangat. Sedangkan kita kena faham, orang yang diuji tu Allah tak touching dia, Allah kasih dia. Mana Allah tak suruh dia datang dekat lagi. Orang kita istighfar ke, kita bermunajat kepada Allah. Tadi baru semalam tu aja nyebut ilahi antar masuli. Orang itu akan masuli. Tutup kena ujian sikit dah mohon. Baca. Orang kuala tu kan. Kan dia. Kita sabar je dengan Allah. Kau berhak buat ujian dengan aku pun. Kau punya. Kau nak buat ke mana kita nak buat. Aku tak ada hak nak fikir kan. Cakap orang tak ada aku. Tuan pesanan. Jadi teman ambil. Semua ada 20 lebih pesanan. Ambil sikit-sikit insyaAllah. Jadi dalam pada kita berzikirullah tu, nak sucikan batin, kita nak melihat apa nama tu, Allah Ta'ala hadirkan perasaan pada kita. Waridat. Waridat tu maknanya pengisian yang direct daripada Allah Ta'ala. Apa tuan-tuan rasa di antara bentuk khusyuk ke keterangan ke, sekiranya ada yang perasaan tu menyebabkan kita tertanya-tanya, datang jumpa teman, tak salah. Telefon adalah sebuah satu ke pagi kan, tak masalah. Yang itu bukan tajik khasiat, tak apa. Telefonnya ke bawah, tajik khasiat lain. Nak beritahu sembang tentang fikir Allah, tak apa, tak ada masalah. Jadi itulah antara kan jalan-jalan yang perlu kita teliti dan perlu kita analisa. Hati kita ni perlu analisa. Bahasa Arabnya muhasabah lah. Kan, muhasabah lah. Kadang-kadang tengah malam tu, lepas buat tahajud sentuh, kita menonong balik, analisa balik. Aku siang tadi aku yang tak betul. Cek balik. Andai kata ada orang buat kita marah, kita tekun balik. Ya Allah, kita ngadu lah. Aku ni tadi ada Muhammad tu kan. Jadi aku ni mendengar. Kau datanglah ketenangan. Tekan dengan istighfar. Tahu, Allah tahu kita marah tak tu. Ngadu Allah Ta'ala. Nanti dia datangkan waridat apa yang mengkelirkan member itu. Itu ujian tu kok member bagi kita marah. Member saya hilang apa, itu nama lah. Tak bersalah. Kita isi betul, minta Allah ampun.
Jadi tawajuh ni adalah berkenaan dengan relate dengan kehidupan kita. Bukan datang sekadar upacara ritual macam di luar agama Islam. Hari Minggu kita apa-apa pergi, habis itu balik ceramah ni kan. Jadi kita tanda kita betul-betul untuk orang istiqamah dalam menuju Allah, mengingati kematian semua itu. Sebab kita sedar satu hari Allah yang ambil kita. Kita perlu mengingat kematian. Kata saja kita tak takut lama mana-mana pun tempat dalam satu kan mungkin besok kata orang mencapai dia. Tapi cepat dah. Sesudah dah hujung masa dah waktu sendiri orang kan. Apa mak kita dulu model dia mau apa itu dia kuat kan. Sekarang dah dia mak ayah kita dah telah kan. Esok kita sama kan. Sekarang mungkin kita kuat lagi kan. Boleh lagi gagah. Dia tak akan sampai ke kita akan sampai. Besok kita kena ada satu vision bahawa semua dengan mak ayah kita akan berkumpul sekali. Tu kita kena rajin doa mak ayah kita. Tok nenek kita, mak ayah supaya berkumpul sekali kan. Dunia bukan tempat kekal, tak seronok dunia. Paling bahagia pun mungkin sekejap, balik bedok pintu, balik cari duit kan. Seronok balik besok kering balik kan. Seronok bahagia bulu kedok. Besok dah pintu sakit, dah sakit balik kan. Dia punya kebahagiaan dunia ni turun naik. Jadi Allah Ta'ala kata di akhirat itu kekal. Kalau azab kekal, bahagia kekal. Jadi kita pilih lah kan. Kita pegang janji Allah yang katakan bahawa Allah beruntung orang yang menuju kepada aku kan, yang beribadat tauhid kepada aku. Dia pegang janji Allah, tak adanya risaunya. Kekal tu maknanya seronok kalau kita risau sana. Kita minta Allah Ta'ala seronok kat kita kan. Sebab dia tahu manusia ni sifat dia macam tu, fitrah dia. Sukakan keseronokan kan, tak suka kesusahan. Jadi di dunia ni kalau dapat susah pun minta Allah Ta'ala perjuangkan hati kita ni. Dua-dualah sabar kan. Berjuanglah sabar, tekun. Atau orang tu walaupun kita susah, kita ngadu balik kat dia. Kita radu Allah kan, tolonglah, pemudahkan. Tak apa. Yang kata Imam Ghazali kita meromot ni macam-macam meromot. Ini tak kena itu, meromot je. Dia rasa dia ready dengan Tuhan, Tuhan tak boleh buat dia. Semua tak boleh. Habis tu setelah kita dah sampai sini ni bukan ada apa bayaran Tuhan. Nah, saya tu aku kata nak masuk dunia. Tak ada. Setelah kita dah ada ya. Jadi itu tanya hak Ta'ala mutlak. Kita ikut kadar Allah Ta'ala bagi kat kita kan. Kalau ada kata kita nak, dia beza orang yang meluahkan perasaan dengan orang lain. Orang tak reda, tapi meluahkan perasaan itu pengaduan. Pengaduan maknanya kita tak ada tempat lain bersandar. Ada lagi okeynya kan, jangan kita mohon tak reda. Kita tahu kita ilahi yang tak maksud pada tuakal matrobi. Jadi insyaAllah kita akan dah sekiranya kali ini sebab nak masuk dalam media sosial ni bukan banyak. Kadang lu orang cukup tengok yang 2-3 minit je. Yang sampai 1 jam ni mula ini. Itu kadang sekarang. Jadi insyaAllah kita tamatkan sekiranya ada panduan apa pertanyaan boleh lah. Boleh kita usulkan supaya ada pertanyaan. Ada soalan mengenai soalan Ustaz mengenai rasa. Bila kita rasa ketenangan tu, ataupun kita Allah Ta'ala lindung kita daripada anasir atau bisikan jahat, adakah kita masuk dalam hati kita tu satu zon ataupun kawasan? Mohon pencerahan Ustaz, sebab dia ada berkenaan dengan rasa dalam hati lah. Begitu.
Okey, sebagaimana firman Allah mengatakan bahawa apabila kamu mengingati aku, Allah Ta'ala kata, maka sesungguhnya hati orang mukmin itu pasti akan rasa ketenangan. Yang itu dikatakan zon janji Allah. Bila betul-betul mengingati Allah, maka akan tenang. Bila katakan tenang, dia asingkan kita daripada zon muqaranah pada zon mutmainah. Dengan dua-dua tenang bunyi. Muqaranah dan mutmainah, Allah asingkan. Kalau tuan tengok orang kafir ni, dia bicara ketenangan macam-macam. Macam tuan perhati dia parachute-nya masuk dalam airnya. Lagi apa? Kita tengok orang kafir kan. Belajar kungfu, belajar apa, cari agama ni, cari agama tu, masuk kerja agama lain, kerja agama. Ada jenis-jenis mencari. Untuk sikap mencari sebenarnya dia nak mencari apa kata kebahagiaan kan. Kemudian cari hartanya. Dah cari harta tak tenang-tenang. Banyak je contoh. Teman tengok sejarah hidup Elvis Presley kan, penyanyi. Dah harta berbilion apa semua. Isap lah, dah heroin, tak tenang-tenang. Lalu apa jadi? Kalau sama putih sejarah, dia ambil pistol, dia tembak kepala. Ni tak dapat ketenangan. Macam-macam agama dia masuk, cuma Islam tak sempat masuk. Jadi orang beriman ni, untungnya Allah Ta'ala dah tunjuk dah zon ketenangan tu dia dapat. Pak Imam walaupun dia miskin, orang je benda, orang je nori, hati dia tenang, lapang. Orang lain dia tengok orang punya duit dia relax. Itu kelebihan orang mukmin. Itu merupakan hati yang ternilai. Dalam satu kitab menyebut, ahli sufi itu mengatakan bahawa sekiranya para raja yang kaya timbun harta mengetahui bahawa hati kami mempunyai satu harta ketenangan yang tidak ternilai, nescaya mereka akan datang kepada kami dan cuba merampas ketenangan yang ada dalam dada kami. Raja tu dah kaya, dia akan cuba rampak harta ahli sufi dalam batin seorang yang duduk di dalam jalan Allah. Andai kata raja itu tahu. Ini dalam satu kitab menyebut. Bayangkan, raja tu yang dah kaya dah dia menyebut. Kalau dia tahu ni ahli sufi yang duduk relax, ada batin yang ada satu nilai harta yang tak tergambar, dia akan kejar orang sufi supaya menyerahkan harta dalam batin. Bayangkan, tuan-tuan fikirlah. Jadi apa yang tuan-tuan dapat tu gigih. Kalau belum dapat, pokok dapat skala 1 ke 10, tuan-tuan baru dapat skala 2 ke 1, tak apa. Pelan-pelan kaya relax balik, tumpu balik kan. Allah akan tunjuknya. So ini tak aku penat, aku ulang kuala apa dapat kan. Mula tak ada, mula pencin seluruh malah tak apa lagi demo. Teman dia tak, kalau teman dia order ni semua kan, kadang-kadang kita ada je menengok bagi buku apa. Teman pergi gagah juga. Seorang member tu teman pergi seorang. Sebab teman tahu, nyari lah teman dekat lah juga kan, dalam 7-8 km lah. Tu teman. Tapi teman dulu seminggu sekali, Isnin malam Selasa pergi juga. Walau bertanya tak banyak, siapa tak dengar tu, sama juga sebab tolong sesat lah, ajaran apa lah. Kalau tak boleh lantak pun, aku yang pergi, aku tahu dah keadaan ni kan. Guru kita ramai yang kutuk, lantak. Yang kutuk dapat apa? Dapat dosa. Teman dapat batin tu, yang sebagaimana kitab tersebut. Macam tu. Ni tak dengar cerita orang ni, dah tak semangat. Demo tu nak melalui syaitan, dia sebabkan dia injek kita. Mula yang mana ngedor tu, dia kena injek syaitan. Nah, untung kita, apa peduli orang lain kan. Ini dah dengar. Orang kata ni pasang tadi dengan dengar. Patutlah mula-mula syaitan cucuk. Tentu akan gaji lagi kan, gaji. Akan dapat satu tu nanti, tak faham. Nak pakai sampai tua, sampai kita saat tu kita berpindah. So bukan nak pakai sekarang, sudah nak digunakan betul-betul.
apa nama keuntungan tu sampai ke akhirat. Jadi boleh lah. InsyaAllah mudah. Kalau tak ada apa pertanyaan, kita akhirilah dengan surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر. Terima kasih. Yang beri meminjam.